Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zahidatul Aziah binti Muhammad Zuki dari SMK Tajar. Jadi hari ini Cikgu akan bimbing kamu cara untuk mengira kuasa. Okey, kita tengok yang pertama. Contoh soalan, seekor monyet mempunyai berat 50 Newton, memanjat pokok setinggi 5 meter dalam masa 20 saat. Hitungkan kuasanya. Jadi soalan nak kita mencari kuasa. Jadi apa formula untuk kuasa? Kuasa ialah kerja dibahagikan dengan masa. Jadi maklumat yang diberi kita boleh masukkan dalam formula ini. Iaitu kuasa sama dengan untuk mencari kerja, daya 50 Newton kita darabkan dengan sesaran dia 5 meter dan dibahagikan dengan masa 20 saat. Jadi kamu boleh guna kalkulator untuk mengira 250 Newton meter dibahagikan dengan 20 saat. Jadi kuasa bagi monyet ni untuk memanjat pokok sebanyak 12.5 watt. Kita ke soalan seterusnya. Pemberat 150 Newton diangkat setinggi 1 meter dalam masa 0.5 saat. Hitungkan kuasa yang diberikan. Okey, soalan nak kita mencari kuasa. Seperti biasa, tuliskan dulu formula iaitu kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Dan kita masukkan maklumat iaitu kerja, nak cari kerja, daya yang diberi iaitu 150 Newton. Kita darabkan dengan sesaran 1 meter dan kita bahagikan dengan masa iaitu 0.5 saat. Okey, 150 Newton meter dibahagikan dengan 0.5 saat. Jadi kuasa untuk lelaki ini mengangkat pemberat sebanyak 300 watt. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Diberi situasi, Zarif menggunakan 60 watt untuk mendaki ke atas cerun berketinggian 8 meter dalam masa 1 minit. Hitungkan jumlah daya yang dikenakan. Jadi di sini soalan nak daya. Tapi maklumat yang diberi ada kaitan dengan kuasa. Seperti biasa, kita masukkan formula kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Iaitu kuasa 60 watt, daya kita nak cari dan sesaran diberi 8 meter. Masa ialah 1 minit. Dalam formula yang kita belajar, unit yang digunakan adalah minit. Maka kita tukarkan minit kepada saat. Iaitu kita darabkan 1 kali 60 saat. Jadi di sini 60 watt darab dengan 60 saat dan dibahagikan dengan 8 meter. Maka daya yang dikenakan adalah 450 Newton. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Kira masa yang diambil untuk sebuah kren menggunakan 8 kilowatt untuk mengangkat beban 4000 Newton setinggi 15 meter. Jadi di sini soalan minta kita kira masa. Dan maklumat yang diberi ada kaitan dengan kuasa. Seperti biasa, kita tulis dulu formula kuasa sama dengan kerja bahagi masa dan kita masukkan maklumat yang diberikan. Yang mana 8 kilowatt ialah kuasa. Kerja untuk mencari kerja, kita darabkan beban iaitu 4000 Newton didarabkan dengan sesaran 15 meter dan dibahagikan dengan masa T. T kat sini kita nak cari. Jadi kita ubahkan kedudukan T dengan 8 kilowatt. Jadi T sama dengan 4000 Newton didarabkan dengan 15 meter dan dibahagikan dengan 8000 watt. Kenapa 8000 kat sini? Kita tukarkan 8 kilowatt kepada 8 watt. 8000 watt. Maafkan saya. Dan dengan menggunakan kalkulator, murid-murid boleh tekan dan boleh mendapat jawapan iaitu 7.5 saat. Untuk soalan yang seterusnya. Sebuah takal X mengambil masa 20 saat untuk mengangkat beban setinggi 2.5 meter. Takal Y pula mengambil masa 15 saat untuk mengangkat beban yang sama untuk mencapai ketinggian yang sama. Jadi tanpa pengiraan, takal manakah yang lebih berkuasa? Beban sama tapi masa berbeza. Kalau kita tengok kepada soalan, untuk takal X, 20 saat digunakan untuk ketinggian 2.5 meter. Manakala untuk takal Y, 15 saat sahaja pada ketinggian yang sama. Jadi, takal mana yang lebih berkuasa? Maka
Jawapannya adalah takal Y. Kenapa takal Y? Jelaskan jawapan anda. Kerana masa yang diambil adalah lebih singkat. Okey. Sekian saja pengiraan untuk mencari kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum.